Hari ni kan Friday prayer. Aku jumpa father aku kat sini kan. Father aku dia memang lecturer kat sini. Dia buat preach kan, tapi senyap je kan. Tak tahulah. Tengok sendiri lah apa masalah kereta orang kaya ni kan. Aku tak tahu lah siapa yang kaya kan. Tapi macam tu kondisi kan. Orang kaya kan. Ini budak-budak pun tahu kan. Nampak macam apa nama itu apa rusty kan. Itu dipstick tu kan aku tunjuk je kan. Mana ada engine oil kat sini. Aku pun tak tahu nak pakai engine oil kat sini. Mana ada dedicated engine oil untuk mobil daripada United Kingdom ni kan. Itulah aku cerita dengan father aku lah dekat church ni kan. Kita tengok lah tu kan. Itu apa? Ini budak-budak pun tahu kan. Itu fuel filter kan. Yalah. Ini apa aku cakap dengan father aku kan. Bateri compartment tu kalau nak sendat buatlah welding kan. Lepas tu aku raba-raba kat radiator kat bawah tu kan. Manalah dia punya flush radiator tu. Aku tengah sembang-sembang dengan father aku dekat church ni kan. Balik-balik aku share tu fuel filter kan. Fuel filter sangat kan. Kereta kambing kan. Aku tak pernah tuning kereta kambing ni. Dia punya apa nama ignition distributor shaft tu pun tak mana-mana kan. Aku pun tak tahu kat mana kan. Kalau kau nak apa Honda XADV yang latest dekat market tu, dia copy daripada architecture ni lah kan. Habis kata Honda kan. Habis Team Zarco. Aku tak tahu, aku join Team Zarco kan. Team Zarco memang tak fight MotoGP kan. Kita orang memang nak pencen kan. Penat kan. Wah, tengok ni drum brake ni. Ini driver-driver yang lebih experience je boleh drive kereta ni kan. Baru aku tahu rupanya DOT brake fluid master brake pump dekat sini kan. Oh, yelah kita ni budak-budak kan. Oh, ini lah rupa radiator cap kan. Radiator cap ni. Berapa dia punya pressure tu kan? 0.9 bar. Kalau 1 bar kau pergilah check kat petrol station tu, 1 bar tu berapa dia punya PSI berapa kan? 0.9 bar kan. Salah. Yelah radiator ni pun radiator cokia kan. Kau tengoklah mana boleh rebuild kan. Radiator atas tu kan. Itu aluminium tu kan. Mana ada. Yelah nak mengharapkan siapa nak repair radiator tu kan. Tu lah aku raba-raba dekat radiator bawah tu kan. Ada ke dia punya flash plug tu kan. Tengok pun kering semacam dia, sedap-sedap. Dah lama kan. Dia punya head cover pun dah tak ada kan. Celah mana nak cari kan. Yelah masa pengalaman dekat UK ni, kau tahulah kereta ni lah yang menjimatkan petrol kan.
Petrol kat UK kan mahal. Macam kau tak titip bahasa. Sebab tu kereta tu sampai kat situ kan. Sampai kat church tu. Ambil dengan ubat. Orang UK pun tahu kan problem kat sana kan. Ini condenser ke vacuum pipe ke aku tak tahulah. Aku dah sampai kat UK tengah-tengah hari buta ni, berasap gila kan. UK panas betul kan. UK celah mana aku tak tahulah, Hulu Kelang kot kan. Apalah masalah ni kereta ni kan. Tengok belting alternator entah boleh pakai ke tak boleh pakai ke, tak tahu dah berkerak kan. Tak payahlah kosmetik sangat kan, buka je lah kan lampu tu kan, tanggal je kan. Nak fight sangat kan. Tayar dia tak mana-mana, aku pun tak tahu kan tayar celah mana aku nak cari kan. Tak payah cerita tayar lah ni. Ini apa nak baca apa nama tu, sama ada mobil ni ada apa nama ni, dia betul-betul keluaran apa nama chassis labeling yang tu. Aku bukannya reti sangat nak baca chassis labeling tu kod mana kan, negara mana ke, manalah aku tahu kan. Bye.